Perfume ni viral dan hype dekat Middle East. Nak tahu kenapa? Jom kita kupas. Dekat tangan aku sekarang ni ada perfume Carus Blue Spice by Cadillac. Persoalannya di sini, macam mana boleh viral? Mungkin ianya salah satu alternatif yang terbaik untuk imagination. Perfume ni didatangkan dengan kotak yang berwarna biru dengan isi padu sebanyak 100 ml. Dari segi bau, perfume ni mengeluarkan bauan ke arah air limau yang sangat-sangat masam. Kemudian disulami pula dengan bau halia, and then after dry down tu barulah korang dapat bau macam rempah ratus yang datangnya dari cinnamon. Segi longevity, aku just dapat around 5 jam setengah sahaja. Selepas itu akan jadi skin cess. Aku suggestkan dekat korang, better korang spray dekat baju untuk ketahanan yang lebih lama. Siapa yang sesuai pakai perfume ni? Bagi aku perfume ni sesuai untuk golongan pekerja yang kerja dekat outdoor, terutamanya bagi abang-abang rider yang sedang menunggu order. Dengan harga sekitar RM120, korang boleh dapat perfume yang boleh potong bau peluh, dan bagi aku ianya cukup memadai dan tepuk dada, tanya selit.